bertaubat kepada Allah atas apa yang telah pun aku lalui di dalam kehidupan. Wa inni minal muslimin, ya Allah, aku adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Tuan-tuan, sungguh surah Al-Ahqaf ini surah yang mencetik jiwa kita supaya kita ingat kembali dan jangan jadi orang yang lalai pada musuh kita yang berlalu. Baik, sebab tu surah At-Takasur, penghujung surah At-Takasur, Allah kata summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Baca tu asbabun nuzul seronok. Nabi SAW dia pergi dengan para sahabat, pergi ke rumah seorang sahabat, dihidangkan pada sahabat ini kambing. Jadi bila makan kambing, Nabi SAW baca ayat terakhir surah At-Takasur tu. Setiap orang nanti akan ditanya akan nikmat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kambing yang kami makan, ya kambing yang engkau makan, besok Allah akan tanya balik tentang nikmat yang telah pun engkau dapat pada waktu tersebut. Baik, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Itu saya ambil beberapa ayat. Ada lagi ayat yang lain. Okay, next kita tengok. Dalam Al-Quran juga ada satu ayat, satu surah, nama surah ni surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ini dalam satu ayat surah Al-Hasyr, iaitu ayat yang ke-19. Ayat ini Allah nak cerita kesan kalau orang tu dia lalai. Orang ni dia orang yang ghaflah. Dia lalai, apa kesan kepada diri dia? Kalau saya lalai, apa kesan pada diri saya? Kalau tuan-tuan lalai, apa kesan kepada diri tuan-tuan? Baik, sekarang saya sebutkan. Baik, tuan-tuan boleh tengok satu ayat. Ayat itu ayat yang ke-19, 18, 19, 20. Iaitu surah Al-Hasyr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mulakan dengan bacaan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Lihatlah pada setiap diri apa bekalan dia untuk esok. Sungguh ayat ini ayat memang khusus untuk bagi orang yang lalai untuk kita berubah diri. Ya, sorry. Maaf, Ustaz. Tadi surah Al-Ahqaf ayat yang ke-16. Saya tersalah tadi. Ayat 16, 16. Nanti tuan-tuan carilah ayat ni. Awal Soiman Insan. Baik, next. So, sahabat-sahabat rahimahumullah. Sungguh surah Al-Hasyr ini, surah ayat yang 19 yang saya sebutkan, ayat memang ayat yang memang nak kejutkan kita, orang-orang yang lalai macam kita ni. Apa kata Allah? Ya, tuan-tuan kita buka Al-Quran bagi siapa yang ada Al-Quran, boleh buka surah Al-Hasyr. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Lihat, takutlah kalian kepada Allah dan lihatlah kepada setiap diri apa bekal dia, apa bekalan dia untuk hari esok. Di antara tanda orang yang tak lalai, dia sentiasa memperhatikan tentang apa bekalan yang dia nak bawa untuk orang esok. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Lihat pada setiap diri apa bekalan kita untuk esok, tuan-tuan. Apa nak teman kita kat dalam kubur. Baik, macam mana dengan ibadat kita, macam mana dengan sunnah kita, macam mana dengan apa yang kita dah buat selepas daripada Ramadan hari itu. Waktu Syawal ni, apa yang kita telah mulakan kembali, macam mana keadaan kita. Setiap orang perhatikan apa dia nak bawa esok. Baik, Allah kata lagi, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah amat mendalam terhadap apa saja yang kamu kerjakan. Allah tahulah semua benda yang kamu buat. Kamu rasa Allah tak tahu apa yang kamu buat, kamu nak sembunyikan tak dapat. Allah tahu. Allah kata, kesan orang yang tak ingat Allah ni, Allah kata, janganlah kamu jadi orang yang lupa kepada Allah. Maksudnya Allah jadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri dari mereka sendiri. Di ayat ni Allah mention, Allah kata siapa yang lupa pada Allah, Allah jadikan mereka akan lupa akan diri mereka sendiri. Lupa diri, lupa amal, tak ingat akhirat lagi. Allah jadikan dia lupa kepada diri dia. Baik, barakallahu fiik Ustaz Hafiz yang masukkan ayat tadi. Iaitu, so dalam ayat ini, iaitu apa Allah kata, siapa yang lalai, yang tak ingat Allah,
automatik Allah jadikan dia takkan ingat pada diri dia. Dia takkan ingat akhirat. Dia takkan ingat tentang amal perbuatan dia. Bila-bila dia tak ingat Allah. Sebab tu Allah kata, fazkuruni azkurkum. Kamu ingat pada aku akan ingat. Tapi bila orang tu lupa pada Allah, dia lalai dan leka sampai tak ingat Allah, Allah jadikan dia akan lupa kepada diri dia sendiri. Dia takkan tengok pada amalan dia, bekalan dia dan keadaan dia ketika di dunia dan lebih-lebih lagi kepada hari akhirat. So, poin dia, orang yang lalai akan membinasakan diri dia, menjadikan diri dia lupa diri sendiri. Baik, next yang kedua. Orang yang lalai ni dia akan diazab. Orang yang lalai mereka pasti akan diazab. Surah Al-A'raf ayat 179. Surah Al-A'raf di hujung ayat Allah sebut kalimah ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang yang lalai. Okey, cuba perhatikan. Okey, tuan-tuan boleh buka Al-Quran di rumah. Okey, tengok pada Al-Quran iaitu surah Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf ayat 179. Perhatikan pada hujung ayat supaya kita nak kaitkan dengan tajuk kita. Ada ayat yang berbunyi ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang yang lalai. Siapa mereka orang yang lalai ni? Maka kita lihat pada awal ayat. Allah kata walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami akan tempatkan di dalam neraka kelak di kalangan jin dan manusia. Kenapa kami masukkan mereka ke dalam neraka jin dan manusia ni? Pasal apa Allah nak masukkan manusia dan jin ni ke dalam neraka? Allah kata puncanya lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada otak, ada hati tapi tak nak fikir. Ada otak tak nak fikir, ada hati tak nak fikir, tak nak faham, tak nak ambil faham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak nak ambil pengajaran dengan apa yang dia tengok. Baik. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tak pernah pun gunakan telinga untuk dengar benda yang baik, benda ilmu. Telinga duk dengar lagu, seronok berhibur. Kadang kita, ya Allah, tengok hari raya hari tu, atuk nenek sekali berjoget, menari, menyanyi. Sampai bila kita nak lalai? Sampai bila? Cukup-cukuplah pada apa yang patut kita lalui sebelum ini. Allah kata mereka ini tak nak ambil pengajaran. Ada hati tak nak fikir, ada mata tak nak tengok. Tak nak tengok benda yang baik, maka mereka melihat benda yang tidak baik. Ada telinga tak nak gunakan pada benda yang bermanfaat. Baik. Allah kata lagi, ulaika kal an'am. Mereka ini kami samakan seumpama binatang ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang yang lalai. So ayat ini kita boleh letakkan tajuk Allah akan masukkan di dalam neraka di kalangan hamba-hambanya yang lalai. Ada hati tak nak faham, ada mata tak nak tengok, ada telinga tak nak manfaatkan panca indera kepada mencari mardatillah. Dan akhirnya mereka sentiasa lalai memikirkan seumpama binatang ternak yang hanya memikirkan makan, minum, berseronok. Dan mereka itu Allah sebutkan kategori mereka adalah ulaika humul ghafilun. Mereka di kalangan orang yang lalai. So poin yang kedua kita dapat, orang yang lalai tempatnya adalah neraka. Yang pertama, orang yang lalai, Allah lalaikan diri dia. Orang yang lalai, Allah lalaikan diri dia. Okay, next yang ketiga, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Okay, yang ketiga ni apa pun? Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara salah satu ciri-ciri orang yang lalai adalah yang terdapat kat mana terdapat, iaitu yang terdapat pada ayat. Ayat apa? Cerita tentang solat. Orang yang lalai dalam solat. Iaitu surah apa? Surah ya, orang yang lalai dalam solat ni surah apa? Fawailul lil musallin. Surah apa yang lalai dalam solat? Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un Allah kata fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang solat, orang yang lalai terhadap solat mereka. Celakalah orang yang solat, iaitu mereka solat mereka itu mereka melakukan dalam keadaan lalai. Hati
niat walaupun ketika tengah solat. Solat pun Allah kata celaka bagi orang yang solat, tapi solat apa antaranya implikasi solat tak khusyuk, lewat tuntutan solat, tak jaga rukun solat, tak jaga adab solat, tak belajar pun tentang solat. Dan dia nak buat, dia buat, dan dia tak buat, dia tinggalkan. Solat di akhir waktu, kadang kalau solat tu hilang fokus, solat hanya sekadar buat, maka mereka itu juga di antara orang-orang yang dicela oleh Allah. Salah satu daripada orang yang lalai, mereka adalah orang yang lalai di dalam solat. So, cek balik bagaimana dengan solat kita. Baik. Kemudian antara lagi pula, Allah sebutkan juga ciri-ciri orang yang lalai daripada hari akhirat, lalai tentang hari hisab. Permulaan surah Al-Anbiya, kita boleh tengok pada permulaan surah Al-Anbiya apa Allah Subhanahu wa taala sebut pada permulaan surah Al-Anbiya. Allah kata iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia perhitungan amalan mereka. Mati semakin dekat, akhirat dan dekat sangat-sangat. Dekat sungguh kepada kita ni. Dan wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sedang mereka dalam kelalaian berpaling daripada akhirat. Mereka masih lagi leka walaupun mereka mengetahui dunia telah pun berada pada penghujungnya. Okey, kat mana tempat ni? Iaitu pada surah Al-Anbiya ayat 1. Baik. Maka itu di antara salah satunya. Apa punca yang menjadikan manusia itu lalai dan leka? Apa puncanya manusia menjadi lalai dan leka? Di antaranya puncanya mana hati jadi keras. Baik, hati jadi keras. Poin yang kelima ni, punca kelalaian manusia ni salah satunya kerana hati mereka jadi keras. Jika kita kata disebabkan kurang ilmu, kita sebutkan satu hadis. Walaupun hadis ini hadis yang hasan, tapi masih lagi boleh dijadikan hujah. Hadis yang dirikokan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, la tuksirud dhahik. Jangan banyak ketawa. Maksud banyak ketawa ni banyak seronok. Jangan banyak seronok sangat-sangat. Ini kita tengok, kita ni ada dua benda yang saya dapat tengok. Yang pertama, sukakan hiburan. Yang kedua, sukakan lawak cerita. Sehingga kita terpaksa bawa masuk dua elemen ini pada agama, pada ibadat kita. Baik, sehingga kan zikir, kalau zikir ini tak ada lagu-lagu, tak syok. Zikir pun nak kena lagu. Nak istighfar pun astagfirullah. Perasan tak? Nak istighfar pun nak kena lagukan dia. Baik. Nak zikir pun nak kena lagu. Subhanallah, alhamdulillah. Apakah tak boleh kalau kita berzikir? Sedangkan zikir yang baik bukan pada lagunya. Zikir itu adalah keberkesanan pada hati kita. Sehingga kan Nabi sebut, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan paingi di hari kiamat pada hari yang tiada paingan melainkan paingan Allah. Seorang lelaki yang mengingati Allah secara diam-diam, safawan mengalir air mata. Apakah mereka melagu-lagukan zikir mereka? Tak. Tapi kerana kita terbiasa dengan hiburan, sehingga semua zikir pun kita nak kena nyanyikan. Baik. Maka zikir pun kita nak kena nyanyi. Tak cukup dengan zikir nak kena nyanyi, apa lagi yang kita buat? Antaranya kita suka cari. Kalau nak ceramah agama, kami lebih suka Ustaz Najib tak pandai lawak, tak best. Kami nak ustaz yang pandai lawak. Berdekat-dekat kami ketawa. Suka sangat. Pandai buat lawak ustaz tu. Kami suka ustaz tu sebab dia pandai buat lawak. Barulah syok. Barulah kami tak mengantuk. Nak cari penceramah yang pandai buat lawak. Kalau tak lawak, kami tak suka. Maka naiklah penceramah dah mengambil tempat para pelawak-pelawak sehingga orang ketawa berdekah-dekah di dalam masjid. Sedangkan di zaman Nabi SAW, para sahabat ni, Nabi tengok ada sahabat ketawa dalam masjid. Agak-agak apa yang Nabi kata dekat para sahabat? Nabi kata, kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Nescaya kamu akan ketawa sedikit, bahkan kamu akan menangis banyak. Bila Nabi sebut ni, bila Nabi tengok dua orang sahabat di dalam masjid sedang bergelak ketawa. Baik, sebab tu ketika kami belajar, saya kira hampir ada lawak yang amat
ratus yang amat kecil. Saya ingat saya, semua guru-guru yang saya belajar, tidak ada seorang pun yang menyebabkan orang akan ketawa berdekah-dekah di dalam kuliah. Semua guru kami yang mengajar ni mengajar secara serius. Sebab benda yang kita bincangkan adalah topik agama, topik yang serius. Kalau sedikit lawak tu okeylah. Tapi kalau daripada awal sampai ke akhir, sehingga orang memerlukan lawak jenaka di dalam agama, kita telah pun berada pada satu zaman yang amat jelas akan kerosakan. Bukanlah saya bermaksud nak mengatakan ustaz-ustaz yang buat lawak itu tak bagus. Okey, tapi jangan sampai lawak menguasai ilmu itu sendiri. Dan itulah maksud. Sebab tu Nabi kata punca kerah hati ni, antara salah satu sebab punca lalai ni daripada kerah hati. Punca kerah hati ni daripada apa? Nabi kata la tuksirul dhahik. Jangan kalian banyak ketawa. Fa inna kasratul dhahik tumitul qalb. Sesungguhnya ketawa yang banyak akan mematikan hati. Masa nak berhibur dua benda. Pertama, seronok muzik, cerita. Yang kedua, seronok pada benda-benda yang lawak. Sebab tu hati sentiasa perlu diperingatkan ayat Al-Qurannya, hadisnya, tazkirahnya, bukan? Baik. Sebab tu di sana disebut tentang orang-orang yang bijak adalah orang yang sebagaimana hadis Nabi kata al-qayyis man dana nafsahu lima amila ba'dal maut. Jadilah orang yang bijak. Orang yang bila dia buat sesuatu benda ni, dia memikirkan tentang kesan dan akibat, terutamanya ketika kita berada di hari akhirat kelak. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang saya sentuh ni beberapa saja. Ayat daripada surah Al-Kahfi ada cerita tentang kelalaian, dan juga pada surah-surah surah Yasin pun ada cerita ayat tentang kelalaian, tapi saya bawakan beberapa ayat saja untuk tujuannya yang pertama pada diri saya dan pada semua. Ayuh sama-sama saya ajak saya dan juga semua kita diberikan kesempatan pada bulan Ramadan yang lalu, entah kita dapat bertemu ataupun tidak dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan kita Allah terima. Pada waktu yang sama kita pohon pada Allah, Allah sentiasa guide kita. Allah sentiasa guide kita, sentiasa gunakan kita pada kebaikan. Dan sungguh kita tak mampu, disebabkan kita tak mampu, kita perlu doakan pada Allah. Sebagaimana Nabi SAW sebut, Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki baginya itu kebaikan, ista'malahu fil khair, nescaya Allah akan mempergunakannya pada apa? Allah mempergunakan dia pada jalan kebaikan. Siapa yang Allah nak bagi kebaikan, Allah sendiri akan gunakan dia pada jalan kebaikan. Dan awas bagi kita yang terbiasa dengan benda yang tidak baik, menunjukkan ada sesuatu yang tidak baik yang kita dapat. Sekiranya hati kita sentiasa terpesong ataupun tiada tarikat kita dengan yang baik ni, tak berjodoh sungguh. Kena muhasabah balik, istighfar, pohon doa pada Allah supaya Allah kembalikan kita ke arah jalan yang benar dan palingkan kita daripada kelalaian, insya-Allah. Yang terakhir, sahabat-sahabat rahimakumullah, saya sudahi dengan satu soalan. Bukan daripada saya. Soalan ini datang daripada Allah di dalam Al-Quran. Surah Al-Infitar Ustaz Hafiz. Cuba cek tengok. Tak saya, salah saya. Ayat Allah bertanya satu soalan, jawapan semua orang kena jawab. Jawapan ada pada diri masing-masing, tak perlu jawab dekat saya. Jawapan ada pada kita. Soalannya adalah Allah Subhanahu wa taala bertanya, ya ayyuhan insan, wahai seluruh manusia, ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Apa yang menipu dayakan kalian daripada Tuhan kalian yang maha pemurah? Apa yang telah menipu dayakan, ataupun bahasa mudah nak bagi kita faham, Allah tanya kita, apa masalah korang sehingga kalian lalai lekor tak boleh buat baik? Apa yang menjadi masalah? Kenapa tak boleh buat baik? Kenapa tak boleh bangun malam, tak boleh solat, tak boleh baca Quran, tak boleh buat baik, tak boleh jadi baik? Apa masalah kalian dengan Tuhan kalian yang maha baik ini? Kenapa tak boleh buat baik dengan Tuhan kalian yang maha baik ini? Soalan tu Allah tanya kita. Allah tanya kita. Baik, bila Allah tanya, jawapan ada di masing-masing. Okey, jawapan ada pada diri masing-masing. Cuma saya ambil jawapan yang telah pun para mufassirin masukkan di dalam kitab tafsir, iaitu para sahabat, mereka cuba menjawab. Ada yang mengatakan nafsu telah menjadikan kita lalai dan lekor. Ada yang mengatakan setan itu kena huruf besar sebab dia perkataan yang first. Baik, tapi saya ambil jawapan Abdullah bin Umar dan juga jawapan daripada Ibnu Abbas.
Abdullah bin Umar mengatakan manusia itu lalai dan leka. Manusia itu menjadi, kita katakan, ditipu daya. Manusia tertipu dengan manusia itu dengan keampunan Allah. Manusia tertipu dengan keampunan Allah. Dia rasa Al-Infitar ayat 6. Kenapa dia katakan Ibnu Umar kata manusia tertipu dengan keampunan Allah? Dia rasa tak apa, sekarang kita buat nanti apa kita nak buat, nanti kita pergi Mekah, kita minta lah ampun dekat Allah dekat Mekah. Tak kalau Allah tak ampunkan, Allah kan Maha Pengampun. Alah, tak apa, kita tunggu saja bulan Ramadan nanti akan datang, so kita akan bertanggung-tanggung Mana yang daripada first tu makhluk kena yang turut orang besar. lain lah tu. Tak apa, Allah kan Maha Pengampun, nanti kita minta ampun, Allah ampun kalau dosa kita. So kata Ibnu Umar, manusia terpedaya dengan keampunan Allah. Dia merasakan Allah boleh ampunkan dosa dia bila-bila masa, jadi dia akan jadi lalai dan reka. Maka dia tangguhkan amalan kebaikan dengan harapan nanti dia akan minta ampun, Allah pasti akan ampun. Maka itu di antara punca manusia jadi lalai. Satu, apa sebut Ibnu Umar. Yang kedua, iaitu pandangan yang paling bernas, pandangan Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, dia telah mengatakan sebenarnya jawapan itu telah pun terdapat di dalam ayat. Kita boleh perhatikan ayat surah Al-Infitar tadi. Perhatikan pada ayat, kata Ibnu Abbas, jawapannya ada di situ. Kenapa manusia terpedaya, apa yang menipu dayakan manusia sehingga mereka tak boleh melakukan kebaikan? Maka kata Ibnu Abbas, jawapannya pada lafaz kalimah, iaitu karim, Allah teramat baik. Bahasa mudahnya kita katakan manusia terpedaya, lalai dan leka kerana Allah Maha baik. Tak solat pun masih boleh makan, masih dapat rezeki. Buat jahat, buat dosa pun Allah masih berikan rezeki yang melimpah ruah. Jadi kerana Allah baik sangat, jadi disebabkan itu menjadikan manusia terpedaya, menipu dayakan kita tertipu dengan kebaikan Allah. Bahasa mudah naik lemak lah, bahasa mudah naik lemak. Tapi ingat, walaupun kita tak buat baik tapi kita banyak dapat nikmat dan kebaikan, sekiranya seseorang mendapat banyak nikmat tetapi dia tidak melakukan kebaikan, dan nikmat yang dia dapat tidak menjadikan dia dekat dengan akhirat, itu adalah istidraj. Istidraj adalah satu bala bencana yang amat besar. Allah kata wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami angkat mereka dengan kedudukan mereka yang tinggi, akhirnya kami akan jatuhkan mereka nanti pada satu hari kelak. Walhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sentiasa pelihara kita daripada kelalaian. Allah sentiasa ingatkan kita dan menjadikan kita di antara orang-orang yang sentiasa mengingati Allah. Fazkuruni azkurkum, ingat Allah, nescaya Allah akan ingat kita. Barakallahu fikum. Kita kembalikan balik pada Ustaz Hafiz, insya-Allah. Okey, sila Ustaz Hafiz. Terima kasih kepada sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Nasim Hafizahullah Ta'ala di atas perkongsian ilmu. Walaupun Ustaz terpaksa duduk di dalam kenderaan dia, kereta dia, tapi masih lagi berkesanggupan untuk berkongsi sedikit masuk pada beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati ilmu masa Ustaz dan ilmu dan memberikan kesembuhan kepada anak sulung Al-Fadhil Ustaz kita, insya-Allah. Syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman wala alam. Sedikit tadi Ustaz sentuh tentang zikir yang biasanya dinyanyikan atau dinasyidkan. Kalau Ustaz dapat bagi sedikit teguran bagi mereka yang membacakan Al-Quran atau menyanyikan Al-Quran yang diiring dengan muzik-muzik seperti dilakukan di negara jiran. Bahaya itu kita akan tersebar dan merebak di negara kita. Baik. Yang pertama, betul, ada hadis Nabi SAW sebut, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan di kalangan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran. Cuma kena ingat, Al-Quran ini mempunyai lagunya yang tersendiri, qiraat dan cara bacaannya. Dia bukan dilagukan dengan lagu ikut suka kita. Dan yang kedua, diiringkan pula dengan muzik, sehingga menjadikan orang tidak akan memerhatikan pada isi kandungannya. Akhirnya orang terpesona dengan iramanya, dan itulah yang patut.
Yang keduanya pula, jangan tasyabuh dengan bil kafirin, yang mana mereka menyanyi-nyanyikan dan melagu-lagukan, iaitu pada perkara-perkara agama mereka, sehingga semua benda terpaksa dinyanyikan dan dilagukan dan dimusikkan. Maka tasyabuh dengan orang kafir ni adalah salah satu daripada larangan dalam agama. Baik, yang ketiga, apa kita nak katakan di sini berkaitan tentang begitu, apakah rendahnya nilai ayat Al-Quran, sehingga kalau sekiranya kita tak lagukan, menjadikan kita tak akan sangkut hati kita tak terkesan, sedangkan Al-Quran itu berdiri di atas mukjizatnya sendiri, tidak berhajatkan kepada sebarang lagu pun. Even kalau kita baca tanpa bunyi, tanpa lagu sekalipun, dia adalah Al-Quran, kitab mukjizat, dia pasti memberikan bekas. Kalau tak memberi bekas melainkan dengan lagu, ketahuilah kita mempunyai penyakit. Allah sebut satu ayat, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, apakah hati kalian, kamu tidak mampu nak menghayati Al-Quran, ataupun hati kamu tak terkesan dengan Al-Quran, atau hati kalian telah terkunci. So kalau sehingga kita terpaksa nak dilagukan, barulah hati kita jadi seronok dengan Al-Quran, tapi seronok hanya pada lagunya, ketahuilah pada saat itu hati kita sedang terkunci. Itulah yang paling kita takutkan. So jangan downgradekan Al-Quran ataupun zikir sehingga terpaksa dilagukan, berbanding daripada kita zikir sebagai tanda ingatan dan kita membaca Al-Quran kerana ianya adalah sebagai satu kalam Allah. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz Najib. Terima kasih kepada semua rakan-rakan surah muslimin dan muslimat yang mengikuti surah kita malam ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada Selasa akan datang. Tangguhkan dulu surah kita dengan bacaan doa ringkas. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ijma' hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lana shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Datuk. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.